ayam. Masak apa tu? Hari ni kita masak ayam masak kurma. Mula-mula kita panaskan minyak, kita tumiskan 4 sekawal sampai dia naik bau. Lepas tu kita boleh masukkan daun kari, kita tumiskan juga sampai dia naik bau. Lepas tu kita boleh masukkan bawang besar, bawang putih dan halia yang sudah dipisah. Kita tumiskan dia sampai dia naik bau, pecah minyak. Lepas tu kita masukkan serbuk kurma yang sudah dibanjur dengan air. Kita tumiskan sampai dia pecah minyak. Kalau dah kering, kita boleh tambahkan air. Kita ulang proses ni 2 ke 3 kali sampai betul-betul pecah minyak. Lepas tu kita boleh masukkan ayam yang sudah dibasuh bersih. Kita masukkan bawang besar, masukkan ubi kentang, kita masukkan air mengikut sukatan. Lepas tu kita masakkan dia sampai betul-betul ayam tu agak masak. Lepas tu kita boleh masukkan air asam jawa. Lepas tu kita baukan dia sampai dia sekata. Lepas tu kita boleh masukkan santan pekat, kita masukkan tomato, kita masukkan cili besar, kita masukkan cili padi, kita gaulkan dia sampai dia sebati. Dah sebati, kita boleh masukkan nisan kerek, kita perasakan dengan garam, kita kacaukan dia untuk seketika. Lepas tu kita boleh masukkan air mengikut sukatan masing-masing. Lepas tu kita masakkan dia sampai dia mendidih. Bila semua dah masak, rasa pun dah okey, makanan siap untuk dihidangkan, dah boleh makan bersama nasi yang panas. Jom makan.